Okay, kita nak bersihkan ni bekas ikan yang ni. Ni nak dekat 2 bulan tak pernah tukar air. Nak dekat 2 bulan tak pernah tukar air. Saya pun tak tahu apa jadi kat ikan ni. Kita nak tengok lah. Dalam ni ada ikan kaloi kampung. Ni dari kolam punya lah, bukan daripada sungai. Okay, kita nak bersihkan. Untuk air bekas ikan tu kita akan guna air parit lah. Ni air parit. Mungkin dalam 3/4 kita akan masukkan air parit. Lagi 1 tu kita masukkan air paip lah. Okay. Air paip yang dah dibiar lama bukan air paip terus dari paip. Ni proses kita nak angkut air keluar lah. Guna baldi. Ni kena guna kekuatan fizikal. Sebab kita nak ngangkut dari parit-parit ni pergi ke tempat bekas ikan tu. Okay, sekarang kita tengah keluarkan air guna getah. Anda nampak dengan proses keluarkan air lah. Sekejap lagi ikan ni kita akan masukkan dalam bekas tu. Ni kita tak gunakan air parit ni sebab terlalu kotor. Ni air lumpur ni. Kita kena ambil air tadi kat tempat lain. Jadi proses ulang-alik lah. Angkat air ni. Okey, air dah selamat ditukar semua. Mana kita tukar 100% lah. Dalam 8, mungkin 9 tong tu. 9 tong, mana 9 kali air masuk dalam sini untuk air parit dengan 1 tong air paip yang bukan air paip terus yang dah lama. Yang lama dah biar. Ni kita tengok ikan pula. Ikan ni besar tak sekata Maknanya ada yang dominan, ada yang ikut saja. So far tengok okey je sisik dia. Maknanya tak ada penyakit lah. Ikan kuat-kuat lagi. Mana dia meronta nampak. Aduh. Susah lah pula nak angkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Ni besar. Tengok saiz pula. Berapa saiz dia. Ni inci. Ni inci. Ni boleh lah 6 inci macam tu. 6 inci. 6 inci lebih lah. Ni 6 inci lebih. So far okey lah ikan. Ikan semua okey. Ada yang kecil sikit, yang rasa tadi tu paling besar kot. Ni semua ikan kaloi kolam bukan ikan kaloi sungai. Memang ikan kaloi kampung, tapi saya dapat dia daripada kolam, beli kat kolam. Ni dalam 6 inci plus lah, 7 inci nak dekat 7 inci. Ni kaloi kampung tapi kolam punya. Dia ada beza sikit. Tak tahu lah kenapa ekor dia macam madorin belakang ni. Tak pasti memang baka dia ke apa ke. Tapi ni kolam punya, bukan sungai. Okay.